Hai, saya Liza Ramzi. Hari ini kita dalam segmen Resepi Ramadan bersama Adabi. Menu kita hari ini siakap kerabu mangga. Jom kita start. Okey, mula-mula taburkan garam, tepung jagung. Tak perlu kunyit ya. Tepung jagung ni untuk rangumkan ikan ya. Lumurkan dia. Okey, minyak dah panas. Masukkan ikan. Kita goreng hingga nampak keemasan. Okey, ikan kita pun dah masak garing. Kita angkat. Sekarang kita nak buat sos dia pula. Panaskan minyak. Kita tumis bawang putih dengan sedikit cili. Tumis bagi dia garing sikit. Okey, mudah je kita guna perencah sambal tumis makanan laut Adabi. Masukkan. Pak nak masukkan perencah ni, tutup api ya. Kalau tidak, merecik-recik habis nanti. Okey, tumis sekejap je kalau guna perencah ni. Tak perlu lama ya. Okey, siap. Okey, tuang je terus atas ikan. Okey, dah tuang atas ikan. Kita rata-ratakan. Lepas tu, kita buat kerabu mangga. Untuk kerabu mangga, kita guna mangga yang muda, yang tak masam. Masukkan dalam mangkuk ni. Sedikit bawang, cili padi, sos ikan, gula, daun limau purut, gaul-gaul rata. Okey, dah siap kerabu mangga. Senang je kan? Lepas ni kita taburkan atas ikan. Dah siap siakap kerabu mangga Adabi. Selamat berbuka.